Taburlah baja tu elok-elok. Mana tahu, saya pun boleh termengandung nanti. Itulah kata-kata penghinaan yang dilemparkan oleh seorang Lieutenant wanita Amerika berambut perang terhadap seorang peladang Melayu. Dengan ketinggian 175 cm dan susuk tubuh persis seorang model, Lieutenant Jessica Wilson yang berusia 27 tahun ketawa kecil, seolah-olah berpuas hati dengan kata-kata yang baru sahaja diluahkannya. Namun, tidak lama kemudian, tawanya terhenti serta-merta. Ini tak masuk akal. Siapa awak ni sebenarnya? Wajah Jessica dibasahi peluh dingin dengan riak muka yang sukar untuk percaya. Anggota-anggota tentera bawahannya yang berdiri di belakang turut tergamam dengan mulut ternganga. Siapakah sebenarnya lelaki Melayu yang kelihatan sangat biasa itu? Jika anda ingin tahu kisah yang sedang hangat diperkatakan dalam komuniti Amerika sekarang, sila tekan butang langgan dan suka. Pukul 5 pagi, di sebuah kebun kecil di pinggir Pahang, seorang lelaki sedang tekun memegang cangkul, Ahmad bin Ismail, seorang peladang Melayu berusia 32 tahun. Tingginya sekitar 180 cm, tidaklah begitu tinggi berbanding orang Amerika, dan wajahnya yang sawo matang, sentiasa dihiasi senyuman malu. Dengan seluar kerja dan kemeja T, penampilannya tidak ubah seperti seorang peladang biasa. Kukunya dicemari tanah dan kasut getahnya yang usang diselaputi lumpur kering. Ahmad membanting tulang di bawah udara subuh yang dingin, tekun menyediakan baja kompos. Tetapi baja ini agak istimewa. Ia adalah baja kompos yang dibuat mengikut kaedah tradisional, menggunakan bahan-bahan seperti belacan, tempoyak dan pelbagai cecair peraman lain yang diwarisi turun-temurun dari kampungnya. Baunya memang sangat tajam. Namun bagi Ahmad, itu adalah bau kampung halaman, bau air tangan ibunya yang dirindui. Dia menuang sisa air budu dari sebuah tong plastik sedikit demi sedikit, menggaulnya dengan teliti ke dalam timbunan kompos. Seperti pesan arwah ayahnya, tanah kena subur, barulah tanaman pun hidup. Sebenarnya, kebun ini diusahakan oleh Ahmad sejak dia berpindah ke sini 3 tahun lalu. Dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung di Kelantan, dia merantau mencari kehidupan baru selepas kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia. Pada mulanya, hidupnya amat sukar. Bahasa Inggerisnya tidak fasih dan budaya Amerika amat asing baginya. Namun, hanya dalam bidang pertanian dia benar-benar yakin. Sejak kecil, dia sudah biasa membantu ibu bapanya di sawah dan ada satu perasaan istimewa yang menenangkannya setiap kali tangannya menyentuh tanah. Di atas sebidang tanah kecil seluas kira-kira setengah ekar, Ahmad mula menanam sayur-sayuran tempatan. Sawi, kangkung, daun kesum, ulam raja dan cili padi, semuanya dari benih warisan yang dibawa dari kampungnya. Pada mulanya, dia risau jika tanaman itu tidak akan tumbuh subur di tanah yang berbeza, tetapi dengan menggunakan baja kompos tradisional, sayur-sayurannya tumbuh dengan sangat baik. Terutamanya sawi, ia tumbuh lebih besar dan rangup berbanding yang ditanam di kampungnya. Namun, ada satu masalah. Masalah bau. Cecair peraman yang digunakan dalam kaedah pertanian tradisional Melayu itu mempunyai bau yang sangat kuat bagi orang Amerika. Bau kompos yang bercampur belacan dan budu sudah cukup untuk membuatkan jiran-jirannya berkerut dahi. Apabila angin bertiup, baunya boleh dihidu sehingga 300 meter jauhnya. Pada mulanya, jiran-jirannya datang berjumpanya secara baik. Tetapi, disebabkan penguasaan bahasa Inggeris Ahmad yang lemah, komunikasi tidak berjalan lancar. Lama-kelamaan, rasa tidak puas hati mereka semakin membuak-buak. Akhirnya, beberapa orang jiran mula memulaukannya. Jika terserempak di pasar raya, mereka akan buat-buat tidak nampak. Jika bertemu di jalan, salamnya tidak akan dibalas. Walaupun begitu, Ahmad tidak boleh berputus asa. Dia tahu betapa lazatnya rasa sayur-sayuran yang ditanam dengan kaedah ini. Dia ingin menanam sayur-sayuran yang mempunyai rasa asli, rasa yang pekat dan mendalam seperti yang biasa dimakannya di kampung di tanah Amerika ini juga. Jadi, walaupun sedar akan pandangan jiran-jirannya, dia tetap tekun dengan kaedah pertaniannya. Pagi itu juga, Ahmad bangun awal seperti biasa untuk memeriksa kebun sawinya. Sawi-sawi yang ditanam dari benih warisan kampungnya tumbuh menghijau. Daunnya tebal dan berwarna hijau pekat. Ahmad mengangkat sebatang sawi dengan rasa bangga. Akarnya mencengkam tanah dengan kuat dan daun luarnya kelihatan segar. Namun, ketenangan pagi itu akan segera berakhir.
Dari jauh, sebuah kenderaan tentera sedang menuju ke arah kebunnya. Kenderaan yang meluncur laju sambil menerbangkan debu itu membawa aura yang tidak menyenangkan. 3 orang anggota tentera Amerika berpakaian seragam turun dari kenderaan itu. Yang berjalan di hadapan sekali ialah seorang wanita berambut perang. Itulah Lieutenant Jessica Wilson. Tinggi lampai, susuk tubuh yang langsing, langkah yang penuh keyakinan dan riak wajah yang sombong, seolah-olah dunia ini miliknya. Dengan cermin mata hitam yang tersemat di atas pakaian seragamnya, penampilannya jelas menunjukkan keangkuhan seorang tentera Amerika. Jessica memandang sekeliling kebun sambil secara terang-terangan mengerutkan hidungnya. Sarjan Mike dan Private Tony yang mengekorinya dari belakang juga berbuat demikian. Jelas sekali ketiga-tiga mereka merasa tidak selesa dengan bau baja kompos itu. Ahmad mengangkat tangan dan memberi salam dengan kekok. Walaupun sebutan bahasa Inggerisnya kurang fasih, niatnya ikhlas, tetapi Jessica tidak mengendahkan salamnya dan terus kepada tujuan utama. Dia memandang Ahmad dari atas ke bawah dengan senyuman sinis. "Awak pemilik kebun ni? Awak tahu tak betapa terseksanya anggota di pangkalan kami kerana bau busuk ni?" Suara Jessica penuh dengan nada jengkel dan penghinaan yang jelas terhadap orang tempatan. Ahmad tidak dapat memberi penjelasan yang betul kerana penguasaan bahasa Inggerisnya yang terhad. Jessica lantas tertawa sinis. "Bahasa Inggeris pun tak pandai, datang sini buat kerja tanam-menanam yang kotor ni." Sarjan Mike menyampuk dari sebelah. "Lieutenant, saya dengar orang Malaysia memang suka makanan berbau macam ni. Apa sangatlah yang budak dari negara miskin macam ni tahu?" Jessica mencebik sambil memandang sekeliling kebun. "Apa bezanya dengan negara dunia ketiga yang lain? Semuanya sama saja." Wajah Ahmad terus berubah. Dia tidak dapat menerima penghinaan terhadap negaranya. Namun, dengan kemahiran bahasa Inggeris yang terhad, dia tidak mampu membidas dengan betul. Jessica menyambung kata-katanya dengan angkuh. "Kami tentera Amerika. Kami bertanggungjawab menjaga keselamatan di kawasan ini. Tapi disebabkan kebun awak yang kotor ni, kami yang merana. Faham?" Ahmad hanya mampu menunduk dan menjawab sepatah. Dia cuba sedaya upaya untuk menjelaskan bahawa kaedah pertaniannya itu baik, tetapi perbendaharaan katanya tidak mencukupi. Jessica ketawa terkekeh-kekeh mendengar bahasa Inggeris Ahmad yang pelat. "Farming good? Benda berbau busuk macam ni?" Dia menuding ke arah timbunan kompos dengan muka jijik. "Patutlah orang Malaysia guna benda kotor macam ni untuk bercucuk tanam." Private Tony turut ketawa menyampuk. "Lieutenant, mungkin di negara mereka, inilah teknologi paling canggih." Genggaman tangan Ahmad semakin erat, tetapi dia menahan sabar. Ini bukan kali pertama dia berdepan dengan situasi sebegini. Selama 3 tahun berada di sini, dia telah mengalami pelbagai bentuk diskriminasi, tetapi dia sentiasa bersabar dan membiarkannya berlalu. Namun kali ini berbeza. Kata-kata dan perbuatan Jessica keterlaluan dan sangat menghina. Jessica melangkah setapak mendekati Ahmad. "Apa sangatlah hasil yang awak boleh dapat kalau tanam macam ni? Orang Amerika tak makan sayur-sayur Malaysia macam ni." Pandangannya benar-benar merendah-rendahkan Ahmad. "Lebih baik awak cari kerja lain. Cuci pinggan di restoran ke?" Hati Ahmad terasa seperti hendak meletup, tetapi dia menahannya. Dengan tenang dia menjawab, "Saya seorang peladang." Jessica membalas dengan sinis, "Peladang? Dengan benda berbau busuk ni?" Tepat pada ketika itu, angin bertiup kencang, membawa bau kompos yang lebih kuat. Ketiga-tiga tentera itu menutup hidung mereka. "Betul-betul tak tahan," kata Jessica dengan jengkel. "Aku bagi kau seminggu. Kalau masalah bau ni tak selesai, kami sendiri akan uruskan." Sarjan Mike menambah, "Betul kata Lieutenant. Ini boleh menjejaskan kesihatan awam." Ahmad terkejut. Menghilangkan bau dalam masa seminggu, itu sama seperti menyuruhnya berhenti bertani. Ahmad cuba menjawab dalam bahasa Inggeris yang terbatas, tetapi Jessica langsung tidak mahu mendengar. "Seminggu tu singkat. Awak tahu tak berapa banyak masalah yang awak dah timbulkan sejak datang ke sini?" Dia memandang sekeliling kebun sambil mencebik. Orang dari negara miskin ni memang tak ada adab. Menyusahkan betul. Pada saat itu, renungan mata Ahmad berubah sekejap. Pandangannya tajam dan menusuk, seolah-olah sesuatu yang lama terpendam telah bangkit, namun dia segera kembali menjadi peladang biasa. Jessica tidak perasan perubahan kecil itu.
Ingat seminggu, kalau tak selesai, kami sendiri akan bertindak, pandai-pandailah. Selepas berkata begitu, Jessica dan pasukannya meninggalkan kebun itu. Kenderaan tentera itu sekali lagi hilang di sebalik kepulan debu. Ahmad memandang kenderaan yang berlalu pergi sambil mengeluh panjang. Namun, dalam hatinya, tiada perkataan mengalah. Dia kembali mengangkat cangkulnya dan mula menggaul baja kompos. Menjelang petang, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Seorang wanita tua berbangsa Melayu datang ke kebunnya. Wanita bernama Mak Cik Aminah itu juga mengusahakan sebuah kebun kecil tidak jauh dari situ. Apa yang dikatakannya amat mengejutkan. "Anak, boleh tak Mak Cik minta sikit sawi kamu tu?" Pelanggan kebun Mak Cik Asyik tanya pasal sawi kamu lepas mereka rasa. Ahmad terkejut. Dia tidak percaya ada orang Amerika yang mencari sayur-sayuran tanamannya. Mak Cik Aminah tersenyum menjelaskan. "Minggu lepas ada jamuan rasa di kebun Mak Cik. Mak Cik hidangkan salad guna sawi kamu. Semua orang cakap tak pernah rasa sayur sesedap tu." Mereka asyik tanya mana nak dapatkan. Malam itu, buat pertama kalinya Ahmad dapat tersenyum lega. Dia tidak sangka betapa besar ertinya apabila hasil tanamannya dihargai orang lain, namun pada masa yang sama, dia juga risau. Tempoh seminggu yang diberikan oleh Jessica semakin suntuk. Bagaimanakah dia akan menyelesaikan masalah ini? Tempoh seminggu berlalu dengan pantas. Setiap hari, dari subuh hingga lewat malam, Ahmad memikirkan cara untuk mengurangkan bau. Dia cuba menanam kompos lebih dalam ke tanah dan menutupnya dengan kanvas. Tetapi disebabkan sifat kompos yang sentiasa melalui proses penapaian, mustahil untuk menghalang baunya sepenuhnya. Namun, Ahmad tidak berputus asa. Dia tidak akan sesekali mengubah kaedah pertaniannya ini. Sedang dia buntu, satu berita yang tidak dijangka tiba. Sawi tanaman Ahmad telah dicalonkan untuk pertandingan hasil tani yang akan diadakan di pekan itu. Rupa-rupanya, Mak Cik Aminah yang mendaftarkannya secara senyap-senyap. Mak Cik Aminah datang berjumpa Ahmad dan menjelaskan, "Anak, Mak Cik nak semua orang tahu betapa hebatnya sawi kamu. Pertandingan kali ini akan dihadiri oleh peladang dari seluruh Pahang." Ahmad serba salah. Dia risau kerana perlu memberi penjelasan tentang kaedah pertaniannya di hadapan orang ramai dengan bahasa Inggerisnya yang terhad. Namun, galakan ikhlas dari Mak Cik Aminah memberinya semangat. Mungkin ini adalah peluang untuk membuktikan bahawa kaedah pertaniannya adalah betul. Pada hari pertandingan, dataran pekan itu dipenuhi puluhan peladang dan penduduk tempatan. Masing-masing membawa hasil tani terbaik mereka. Tomato, jagung, salad, labu, pelbagai jenis hasil tani dipamerkan di atas meja. Ahmad juga turut serta dengan membawa beberapa batang sawi yang ditanam dengan penuh teliti. Tetapi, masalah timbul. Sebaik sahaja Ahmad meletakkan sawinya di atas meja, orang di sekelilingnya mula mengerutkan hidung. Sawi yang ditanam dengan baja kompos tradisional itu mengeluarkan sedikit bau peraman. Ada peladang yang terus beralih ke tempat lain. Wajah Ahmad merah padam menahan malu. Tepat pada masa itu, sebuah kenderaan tentera yang biasa dilihat muncul dari jauh. Jessica dan anggota bawahannya muncul di tapak pertandingan. Jessica berjalan masuk dengan angkuh, memakai cermin mata hitamnya, seolah-olah dialah bintang utama acara itu. Orang ramai secara semula jadi beralih pandangan kepada anggota tentera itu dan suasana di tapak pertandingan menjadi sedikit tegang. Jessica melihat-lihat hasil tani yang dipamerkan sebelum matanya tertancap pada sawi Ahmad. Senyuman sinis terukir di wajahnya. "Ah, kat sini rupanya budak yang tanam sayur Malaysia berbau busuk tu." Suara Jessica bergema di seluruh tapak pertandingan. Orang ramai mula memandang ke arah Ahmad. Ahmad menundukkan kepalanya, tetapi Jessica tidak berhenti. Dia menuding ke arah sawi Ahmad dan berkata dengan kuat, "Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bau ni. Bau macam sisa sampah kan?" Orang di sekeliling mula berbisik-bisik. Ada yang seolah-olah bersetuju dengan kata-kata Jessica dan ada juga yang menunjukkan riak tidak selesa. Sarjan Mike menyampuk di sebelah Jessica. "Betul kata Lieutenant, kami di pangkalan sangat terseksa dengan bau macam ni." Pribet Tony juga mengangguk. "Sangat tidak bersih. Tak sangka mereka guna benda macam ni untuk bertani." Tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Salah seorang juri pertandingan, seorang profesor dari Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia, mula memeriksa sawi Ahmad dengan teliti.
Profesor itu meneliti dari akar hingga ke daun sawi dengan cermat. Kemudian, dia mengambil sebilah pisau kecil, memotong secebis sawi dan memasukkannya ke dalam mulut. Riak wajah profesor itu berubah serta-merta. Wajahnya menunjukkan rasa terkejut dan kagum. Profesor itu memanggil juri-juri yang lain. Tengok ni. Tahap kemanisan dan kerangupan sawi ni sangat istimewa. Juri-juri lain turut merasainya dan menunjukkan reaksi yang sama. Jessica mula cemas. Keadaan tidak seperti yang dijangkakannya. Namun dia masih mengekalkan riak angkuhnya dan berkata, "Profesor, walaupun rasanya sedap, macam mana dengan baunya? Tak boleh dinafikan ia mengganggu orang lain kan?" Profesor itu memandang Jessica dan menjawab dengan tenang, "Lieutenant, dalam pertanian, kadangkala apa yang kita lihat di luaran tidak sama dengan hakikatnya. Kaedah yang digunakan oleh peladang ini adalah salah satu kaedah organik tradisional. Memang ada bau, tetapi ia adalah kaedah yang sangat baik untuk menyuburkan tanah." Tiba-tiba, Makcik Aminah tampil ke hadapan. Wanita tua itu berdiri di hadapan Jessica sambil bertelekan pada tongkatnya. "Anak muda, kamu tahu tak betapa tekunnya anak muda ini bercucuk tanam? Dari subuh sampai lewat malam, dia curahkan sepenuh hati." Makcik nampak dengan mata kepala makcik sendiri. Suara Makcik Aminah kedengaran tegas. Jessica terkejut dengan tentangan yang tidak dijangka itu. Namun, dia segera mengawal diri dan menjawab, "Makcik, saya bertanggungjawab ke atas kesihatan awam di kawasan ini. Masalah bau bukan sesuatu yang boleh diselesaikan dengan usaha peribadi semata-mata." Suaranya masih kedengaran yakin, tetapi nadanya sedikit lebih defensif berbanding sebelumnya. Tepat pada masa itu, satu pengumuman yang tidak dijangka dibuat. Para juri mula mengumumkan keputusan pertandingan. Bagi kategori sayur-sayuran tahun ini, anugerah utama dimenangi oleh sawi milik Encik Ahmad bin Ismail. Tapak pertandingan menjadi senyap seketika sebelum gamat dengan tepukan gemuruh. Wajah Jessica menjadi tegang. Dia memandang para juri dengan riak tidak percaya. Profesor itu menyambung penjelasannya. "Sawi ini cemerlang dari semua segi, kemanisan, kerangupan dan kandungan nutrisi. Terutamanya kerana ditanam dengan kaedah peraman tradisional, kandungan vitamin dan mineralnya jauh lebih tinggi berbanding sawi biasa." Ahmad seolah-olah tidak percaya, seperti berada dalam mimpi. Dia mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggerisnya yang terhad, tetapi keikhlasannya dirasai oleh semua orang. Makcik Aminah menepuk bahu Ahmad dengan bangga. "Kan makcik dah cakap, tanaman kamu ni memang istimewa." Namun Jessica tidak mudah mengalah. Dia mencapai mikrofon dan berkata dengan lantang, "Tuan-tuan dan puan-puan, rasa yang sedap tidak bermakna masalah bau selesai. Kita masih perlu fikirkan tentang kesihatan awam. Jika kaedah pertanian ini diteruskan, seluruh kawasan ini boleh terjejas." Suasana di tapak pertandingan menjadi janggal semula. Orang ramai kelihatan berbelah bahagi antara keenakan rasa dan masalah bau. Kegembiraan Ahmad memenangi anugerah itu bertukar menjadi kerisauan. Masalah bau masih belum selesai. Petang itu, Ahmad pulang ke kebunnya membawa trofi kemenangan. Hatinya gembira, tetapi juga bercampur baur. Dia gembira kaedah pertaniannya diiktiraf, tetapi konflik dengan Jessica nampaknya menjadi lebih buruk. Sudah pasti wanita itu akan menggunakan cara yang lebih keras untuk menekannya. Mampukah Ahmad menangkis serangan Jessica yang seterusnya? Dan apakah kesudahan konflik ini? Hanya bintang-bintang di langit malam yang seolah-olah mengetahui jawapannya. 2 hari telah berlalu sejak kemenangannya di pertandingan hasil tani, tetapi ketenangan yang diharapkan Ahmad tidak kunjung tiba. Sebaliknya, keadaan menjadi semakin buruk. Jessica sangat marah kerana maruahnya tercalar. Dia merasakan penghinaan yang dialaminya di pertandingan itu tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Pagi itu, Ahmad tiba di kebunnya lebih awal dari biasa, pukul 4 pagi. Hujan turun semalam dan dia ingin memeriksa keadaan kebun sawinya. Namun, setibanya di kebun, Ahmad tergamam melihat pemandangan yang sukar dipercayai. Sawi-sawi yang ditanamnya dengan penuh penat lelah telah dipijak-pijak. Di seluruh kebun, kesan tapak bat tentera kelihatan jelas. Tidak syak lagi siapa pelakunya. Ahmad melutut, memeriksa sawi-sawi yang musnah satu persatu. Sawi-sawi yang sudah cukup matang untuk dituai dalam beberapa hari lagi kini hancur luluh. Ada yang tercabut akarnya, ada yang daunnya terkoyak rabak. Tangan Ahmad menggigil.
kemarahan mula membuak di dalam dadanya. Tetapi, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Marah pun tidak akan dapat memulihkan sawi yang telah rosak. Sebaliknya, dia mula mencari sawi-sawi yang masih boleh diselamatkan dan menegakkannya semula dengan cermat. Tiba-tiba, kedengaran bunyi enjin dari jauh. Kenderaan tentera yang biasa dilihat sedang menuju ke kebunnya, Jessica dan anggota bawahannya. Kali ini mereka datang dengan jumlah yang lebih ramai. Selain Sarjan Mike dan Private Tony, ada 2 lagi tentera yang tidak dikenali. Sebaik turun dari kenderaan, Jessica melihat kebun sawi yang musnah itu dan hanya menjongkitkan bahunya. Seolah-olah dia langsung tidak tahu menahu. Aduh, apa dah jadi ni? Kenapa kebun sawi ni teruk sangat? Suaranya penuh dengan nada prihatin yang palsu. Lakonannya terlalu jelas. Ahmad memandang Jessica tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tiada bukti. Walaupun ada kesan tapak but tentera, itu sahaja tidak cukup untuk menuduh Jessica secara langsung. Lagipun, dengan bahasa Inggerisnya yang lemah, sukar untuknya membuat bantahan yang berkesan. Jessica mendekati Ahmad dan berkata, "Kesiannya awak, dah penat-penat tanam, ada pula orang rosakkan. Awak nampak orang yang mencurigakan tak malam tadi?" Nada suaranya masih sinis dan penuh ejekan. Ahmad menahan sabar, tetapi Jessica tidak berhenti. "Oh ya, aku ada tawaran baik untuk kau. Berhentilah dari kerja kebun ni, cari kerja lain. Ada kerja kosong sebagai tukang cuci di pangkalan kami. Nak tak? Lebih baik dari kerja tani yang berbau busuk ni kan?" Sarjan Mike menyampuk dari sebelah. "Betul," kata Lieutenant. "Biarlah orang Amerika saja yang buat kerja pertanian." Private Tony juga mengangguk. Memang pelik pun orang Malaysia nak bertani di tanah Amerika ni. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sebuah lori besar masuk ke perkarangan kebun. Turun dari lori itu ialah Makcik Aminah bersama beberapa orang peladang lain. Makcik Aminah terkejut melihat kebun sawi yang musnah itu. "Ya Allah, apa dah jadi ni? Siapa punya kerja jahat ni?" Jessica sedikit terkejut dengan kehadiran Makcik Aminah, tetapi dia cepat-cepat bertenang. "Makcik, kami pun baru sampai dan nampak keadaan ni. Sungguh malang. Sebab itulah kami nasihatkan anak muda ni untuk cari kerja lain supaya perkara macam ni tak berulang." "Lei tekan tuntu arah, mainitan barulah." Makcik Aminah merenung Jessica dengan tajam. "Anak muda, Makcik dengar khabar angin kamu semua datang ke sini malam tadi." Orang kampung dengar bunyi kenderaan tentera. Wajah Jessica berubah serta-merta. Itu rondaan biasa untuk pastikan keselamatan kawasan ni. Pada ketika itu, satu perkara luar biasa berlaku. Ahmad tiba-tiba melutut dan mula meneliti tanah dengan cermat. Dia menyentuh tanah dengan jarinya seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Gayanya seperti seorang pakar yang sedang menyiasat tempat kejadian. Ahmad menuding ke salah satu kesan tapak but dan berkata dengan perlahan, "Kesan tapak ini, sebelah kanan lebih dalam dari sebelah kiri dan ada serpihan getah pada tanah ini." Bahasa Inggeris Ahmad tiba-tiba menjadi fasih dan tepat, seolah-olah dia orang yang berbeza. Jessica dan anggota bawahannya terkejut. Ahmad yang selama ini pelat tiba-tiba membuat analisis yang profesional. Ahmad menyambung penjelasannya. "Dan korak pijakan ini menunjukkan sekurang-kurangnya 4 orang bergerak secara terancang. Ini bukan perbuatan merosakkan secara membabi buta, tetapi dirancang untuk menyebabkan kerosakan maksimum." Makcik Aminah mengangguk mendengar kata-kata Ahmad. "Anak, tak sangka kamu tahu sampai macam ni sekali. Hebat betul." Namun Jessica semakin resah. Tindakan Ahmad sangat di luar jangkaannya. Ahmad berdiri dan memandang tepat ke arah Jessica. Renungan matanya sama sekali berbeza dari sebelumnya. Tajam dan menusuk. "Lieutenant, boleh tak saya periksa saiz bat mereka yang datang ke sini malam tadi? Terutamanya, mungkin ada seseorang yang kakinya sebelah kanan sedikit lemah." Wajah Jessica menjadi pucat. Ahmad telah menghuraikan ciri-ciri Sarjan Mike dengan tepat. Mike pernah mengalami kecederaan di kaki kanannya semasa latihan dahulu, menyebabkan cara berjalannya sedikit tidak seimbang. Tetapi Jessica tidak mudah mengalah. "Apa yang awak merepek ni? Bila masa kami datang sini dan buat semua ni?" Ahmad menjawab dengan tenang. "Bukti sudah cukup, tapi saya tak nak bergaduh."
Cuma saya harap perkara macam ni tak akan berlaku lagi. Suaranya mempunyai kekuatan yang aneh, seolah-olah satu amaran. Jessica dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ahmad yang disangkanya peladang biasa mula menunjukkan sisi yang tidak terduga. Tetapi kerana ego, dia tidak boleh mengalah begitu sahaja. Bukti, dengan andaian macam tu awak nak tuduh kami? Tepat pada masa itu, satu lagi kejadian yang tidak dijangka berlaku. Tiba-tiba kedengaran bunyi bising yang kuat dari hutan berhampiran kebun. Bunyi seperti sesuatu yang berat tumbang. Semua orang memandang ke arah itu. Tiba-tiba, seekor babi hutan yang besar meluru keluar dari hutan. Babi hutan itu kelihatan sangat agresif. Mungkin ia terkejut dengan bunyi bising orang ramai. Semua orang menjerit dan berundur. Terutamanya Jessica dan anggota bawahannya, mereka kelihatan sangat cemas. Babi hutan liar adalah haiwan yang sangat berbahaya, tetapi hanya Ahmad yang menunjukkan reaksi berbeza. Dia dengan tenang memandang babi hutan itu dan mula bergerak perlahan. Seolah-olah dia sudah biasa berdepan dengan situasi sebegini. Orang ramai terkejut melihat tindakan Ahmad, bagaimana seorang peladang biasa boleh begitu tenang. Ketika babi hutan itu hendak meluru ke arah Jessica, Ahmad mula bertindak. Pergerakannya sangat pantas dan tepat, sukar dipercayai. Seperti seorang pakar yang terlatih. Bagaimanakah Ahmad akan menangani situasi berbahaya ini? Dan adakah Jessica akan mengetahui identiti sebenar Ahmad? Ketika babi hutan itu meluru ke arah Jessica, masa seolah-olah terhenti. Babi hutan seberat lebih 100 kilogram itu menyerbu dengan taringnya yang tajam. Jessica kaku di tempatnya, tidak mampu bergerak. Latihan tenteranya tidak pernah merangkumi cara menghadapi haiwan liar seperti ini. Tetapi Ahmad berbeza. Dia seolah-olah melihat keseluruhan situasi dalam gerak perlahan. Kelajuan serbuan babi hutan, sudutnya dan jaraknya ke Jessica, semuanya dihitung dalam sekelip mata. Kemudian dia bergerak tanpa teragak-agak. Gerakan pertama Ahmad sungguh menakjubkan. Dia menyepak cangkul yang tergeletak di tanah dengan hujung kakinya. Ketika cangkul itu melayang di udara, Ahmad melangkah setapak ke hadapan dan menyambarnya dengan tepat. Seperti satu babak dalam filem aksi. Orang di sekeliling hanya mampu melihat dengan riak tidak percaya. Jarak antara babi hutan dan Ahmad kini hanya tinggal beberapa meter. Babi hutan itu bersedia untuk merempuh sesiapa sahaja dalam keadaan agresif. Namun, Ahmad langsung tidak cemas. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan tahap fokus yang luar biasa. Ahmad, dengan cangkul di tangan, berhadapan terus dengan babi hutan itu. Tiba-tiba, dia menjerit dengan kuat. Jeritan itu bukan jeritan ketakutan. Ia seperti pekikan kiai dari seseorang yang terlatih secara profesional. Babi hutan itu terhenti seketika. Ahmad tidak melepaskan peluang itu. Dia telah membaca arah serbuan babi hutan itu dengan tepat. Sebaik sahaja babi hutan itu menerkam ke arahnya, Ahmad mengelak ke tepi seperti seorang matador. Pada masa yang sama, dia menggunakan bahagian rata cangkulnya untuk menolak rusuk babi hutan itu dengan tepat. Babi hutan itu hilang keseimbangan dan tergolek ke tepi. Ia tidak cedera, tetapi hilang arah sepenuhnya. Ahmad tidak melepaskan peluang itu dan segera meletakkan dirinya di antara babi hutan dan orang ramai. Kemudian dia menghentakkan cangkulnya ke tanah dan menjerit sekali lagi. Kali ini, ia adalah jeritan untuk menghalau. Babi hutan itu, yang terintimidasi oleh aura mengancam Ahmad, tidak lagi berniat untuk menyerang. Sebaliknya, ia berundur beberapa langkah sebelum hilang ke dalam hutan. Keseluruhan kejadian itu berlaku dalam masa kurang dari 30 saat. Kebun itu menjadi sunyi sepi. Semua orang memandang Ahmad dengan riak tidak percaya atas apa yang baru sahaja berlaku. Terutamanya Jessica dan anggota bawahannya, mereka benar-benar terdiam. Tindakan yang ditunjukkan oleh Ahmad yang mereka sangka hanyalah seorang peladang biasa benar-benar di luar jangkaan. Makcik Aminah adalah orang pertama yang bersuara. "Anak, kamu ni siapa sebenarnya? Gerakan tadi tu bukan gerakan orang biasa." Suara Makcik Aminah penuh dengan rasa terkejut dan sedikit syak wasangka. Ahmad meletakkan cangkulnya ke tanah dan tersenyum malu. "Saya cuma dibesarkan di kampung, jadi saya tahu sikit-sikit cara nak uruskan haiwan liar." Tetapi jawapannya langsung tidak meyakinkan. Gerakan yang ditunjukkannya tadi bukanlah sesuatu yang boleh dijelaskan dengan pengalaman semata-mata. Jessica masih belum pulih dari kejutan.
Bukan sahaja dia sukar untuk percaya bahawa Ahmad telah menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya, tetapi kebolehan yang ditunjukkan dalam proses itu lebih mengejutkan. Dia mula memandang Ahmad dengan pandangan yang berbeza. Lelaki ini pasti menyembunyikan sesuatu. Sarjan Mike dengan berhati-hati bersuara. Encik Ahmad, adakah awak pernah menerima latihan seni mempertahankan diri atau latihan ketenteraan sebelum ini? Gerakan yang awak tunjukkan tadi nampaknya bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang awam. Sebagai seorang tentera, Mike tahu betapa profesionalnya gerakan Ahmad. Ahmad teragak-agak seketika. Kemudian dia menjawab dengan perlahan, "Saya pernah belajar sikit-sikit di Malaysia dulu. Tapi itu pun dah lama." Jawapannya masih samar-samar. Tetapi Jessica tidak terlepas pandang keraguan seketika itu. Jessica mendekati Ahmad dan berkata, "Sekejap. Kenapa awak tolong saya tadi masa saya dalam bahaya? Selepas semua yang saya dah buat pada awak." Suara Jessica tidak lagi angkuh, sebaliknya dipenuhi rasa ingin tahu yang tulen. Ahmad memandang Jessica seketika. Kemudian dia menjawab dengan perlahan, "Sudah menjadi tanggungjawab untuk menolong orang yang dalam bahaya, tak kira siapapun orangnya." Jawapannya ringkas tetapi penuh keikhlasan. Namun Jessica tidak mudah menerimanya. Dia lebih berminat dengan kebolehan yang ditunjukkan oleh Ahmad berbanding kata-katanya. "Siapa awak sebenarnya? Peladang biasa tak mungkin boleh bergerak macam tu. Awak pasti sembunyikan sesuatu kan?" Ahmad menggelengkan kepalanya. "Saya cuma seorang peladang, tak ada apa-apa yang lain." Tetapi penafiannya itu hanya menambahkan syak wasangka Jessica. Terutamanya ketenangan dan pertimbangan yang tepat ketika berhadapan dengan babi hutan tadi. Ia melampaui tahap orang biasa. Pribet Tony bergumam di sebelahnya. "Pelik betul. Gerakan macam tu cuma boleh dilihat dalam pasukan khas." Sebelum ayatnya habis, pandangan mata Jessica berubah. Perkataan pasukan khas telah mencetuskan sesuatu dalam fikirannya. Tepat pada masa itu, Mak Cik Aminah mencelah. "Anak-anak muda, cukuplah tu, baliklah. Dah banyak sangat perkara mengejutkan hari ini." Ahmad pun tentu penat. Makcik Aminah sedar suasana menjadi tegang dan cuba meleraikannya. Tetapi Jessica tidak mudah berputus asa. Dia merenung Ahmad dengan tajam dan berkata, "Ahmad, kita jumpa lagi lain kali. Masa tu, aku nak dengar lebih lanjut tentang identiti awak." Suaranya mengandungi ketegangan yang berbeza dari sebelumnya. Ahmad hanya mengangguk tanpa memberi jawapan, tetapi rasa resah mula timbul di hatinya. Nampaknya Jessica sudah mula mengesyaki sesuatu tentang dirinya. Mampukah dia terus menyembunyikan identitinya? Petang itu, Ahmad duduk bersendirian di kebunnya, termenung. Dia merasakan tindakannya hari ini telah mendedahkan terlalu banyak perkara. Hasratnya untuk hidup sebagai peladang biasa menjadi semakin sukar. Namun pada masa yang sama, dia langsung tidak menyesal telah menolong Jessica. Mampukah Jessica membongkar identiti sebenar Ahmad? Dan mampukah Ahmad terus menyembunyikan masa lalunya? Di bawah cahaya bulan, hanya ketegangan yang menyelubungi kebun yang sunyi itu. 4 hari telah berlalu sejak insiden babi hutan, tetapi Jessica tidak dapat melupakan Ahmad. Dia duduk di pejabatnya, merenung skrin komputer. Skrin itu dipenuhi dengan maklumat berkaitan Malaysia. Pasukan khas Malaysia, latihan ketenteraan Malaysia, seni mempertahankan diri Malaysia, pelbagai rekod carian terpapar. Jessica seorang yang perfeksionis. Apabila berlaku sesuatu yang tidak difahaminya, dia akan menyiasat sehingga ke akar umbi. Terutamanya, gerakan luar biasa yang ditunjukkan oleh Ahmad sudah cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Keyakinannya teguh, seorang peladang biasa tidak mungkin dapat menumpaskan haiwan liar dengan cara sebegitu. Sarjan Mike masuk ke pejabat. "Lieutenant, saya dah siasat tentang Ahmad bin Ismail seperti yang diarahkan, tapi ada beberapa perkara yang pelik." Suara Mike kedengaran sedikit tegang. Jessica menoleh. "Apa yang pelik?" Mike menyerahkan dokumen di tangannya kepada Jessica. Rekod kemasukan Ahmad ke Amerika menunjukkan dia tiba 3 tahun lalu, tetapi hampir tiada rekod tentangnya di Malaysia sebelum itu. Seolah-olah sengaja dipadamkan, Jessica mengerutkan dahi sambil meneliti dokumen itu. Tercatat dia masuk menggunakan visa berkaitan pertanian, tetapi tiada maklumat terperinci tentang pekerjaan atau pengalamannya di Malaysia. Biasanya, rekod seperti pekerjaan terdahulu atau latar belakang pendidikan akan dicatatkan.
Pelik, gumam Jessica. Kalau dia cuma peladang biasa, tak ada sebab untuk sembunyikan masa lalunya. Dia meneliti dokumen itu dengan lebih teliti. Kemudian, dia menemui satu lagi perkara yang aneh. Rekod pemeriksaan kesihatan Ahmad menunjukkan terdapat beberapa parut pembedahan. Sarjan Mike menyambung penjelasannya. Tercatat ada parut yang kelihatan seperti luka tembakan di bahu dan kakinya, dan ada juga parut melecur di pergelangan tangannya. Luka-luka seperti ini tidak dapat dijelaskan dengan kemalangan pertanian biasa. Mata Jessica bersinar. Luka tembakan? Kalau begitu, lelaki ini sebenarnya. Dia termenung. Jika Ahmad benar-benar bekas anggota pasukan khas Malaysia, kenapa dia menyembunyikan latar belakangnya dan hidup sebagai peladang? Pasti ada sebab yang besar. Tiba-tiba, pintu pejabat dibuka dengan kasar. Pribet Tony masuk dengan tercungap-cungap. Lieutenant, kecemasan. Ada letupan di kilang kimia berhampiran pangkalan. Jessica segera berdiri. Letupan kilang kimia? Ini situasi yang serius. Kita kena ke sana, kata Jessica. Mike, siapkan pasukan penyelamat. Tony, dapatkan maklumat lanjut tentang situasi di sana. Mereka bertiga bergegas keluar dari pejabat. Namun, di dalam kepala Jessica, persoalan tentang Ahmad masih berlegar. Kilang kimia itu terletak hanya 2 kilometer dari pangkalan. Ketika pasukan Jessica tiba di lokasi, jentera bomba dan ambulans sudah pun berada di sana. Sebahagian bangunan kilang telah runtuh dan gas beracun mula merebak. Keadaan lebih serius dari yang dijangkakan. Ketua Balai Bomba menghampiri Jessica. Lieutenant, masih ada 3 orang pekerja terperangkap di dalam, tetapi pasukan penyelamat biasa tidak boleh masuk kerana gas beracun. Kita perlukan peralatan khas. Jessica memandang sekeliling. Runtuhan konkrit dan rangka besi yang bengkok berselirat menyukarkan keadaan, ditambah pula dengan gas beracun yang terus merebak, operasi menyelamat hampir mustahil. Peralatan khas dijangka tiba sekurang-kurangnya dalam masa 2 jam. Tetapi 2 jam terlalu lama bagi mereka yang terperangkap. Pendedahan jangka panjang terhadap gas beracun boleh mengancam nyawa. Jessica buntu. Dia berbelah bahagi antara tanggungjawabnya sebagai tentera untuk melindungi orang awam dan batasan realiti yang dihadapinya. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dari belakang kawasan kejadian, sebuah lori yang biasa dilihat muncul, lori yang dipandu oleh Ahmad. Sebaik sahaja turun dari lori, dia segera menilai keadaan. Ahmad menghampiri Jessica dan bertanya, apa yang berlaku? Jessica teragak-agak seketika, tetapi kerana keadaan mendesak, dia menjelaskan. Letupan kilang kimia. 3 orang terperangkap, tapi operasi menyelamat sukar kerana gas beracun. Ahmad mengangguk sambil meneliti bangunan yang runtuh itu. Renungan matanya berubah sekali lagi. Pandangannya tajam seperti seorang pakar yang sedang menganalisis keadaan. Kemudian dia berkata dengan perlahan, saya rasa saya boleh masuk. Apa? Tanya Jessica terkejut. Awak bergurau ke? Ada gas beracun kat dalam tu. Tetapi Ahmad tetap serius. Saya ada cara. Ahmad pergi ke lorinya dan mengeluarkan sesuatu dari belakang. Ia adalah topeng gas ringkas, tali dan pelbagai peralatan menyelamat lain, seolah-olah dia sudah bersedia untuk situasi seperti ini. Jessica terkejut. Kenapa seorang peladang mempunyai peralatan seperti ini? Ahmad memakai topeng gas dan berkata, beri saya 10 minit, saya boleh bawa mereka keluar. Jessica memandangnya dengan riak tidak percaya, tetapi tiada pilihan lain dan masa terus berjalan. Sekejap, awak ni... Jessica baru hendak bertanya, tetapi Ahmad sudah pun mula bergerak. Dia mengikat tali pada struktur bangunan dan dengan cekap mula memasuki celah-celah runtuhan. Gerakannya seperti anggota penyelamat profesional yang terlatih. Ketua Balai Bomba menghampiri Jessica. Lieutenant, siapa lelaki tu? Gerakannya macam pakar. Jessica tidak dapat menjawab. Dia sendiri tidak tahu siapa Ahmad sebenarnya. Beberapa minit selepas Ahmad hilang ke dalam bangunan, kedengaran bunyi letupan kecil dari dalam. Semua orang berwajah cemas. Adakah sesuatu telah berlaku kepada Ahmad? Hati Jessica juga mula resah. Tetapi yang menakjubkan, tidak sampai 10 minit, Ahmad muncul semula. Di belakangnya, 3 orang pekerja yang diselamatkan mengikutinya. Semuanya selamat. Semua yang berada di lokasi kejadian bertepuk tangan.
Ahmad menanggalkan topeng gasnya dan berkata kepada ketua balai bomba, "Saya dah tutup injap gas utama di dalam. Sekarang dah selamat." Ketua balai bomba amat kagum. "Macam mana Encik tahu dan boleh tutup injap tu? Ini bukan kerja orang biasa." Jessica merenung Ahmad dengan tajam. Kini tiada lagi keraguan. Lelaki ini jelas bukan peladang biasa. Tetapi, kenapa dia menyembunyikan identitinya? Dan siapakah dia sebenarnya? Masih menjadi misteri. "Ahmad, kita perlu bercakap sekarang," kata Jessica dengan perlahan, "tentang siapa awak sebenarnya." Ahmad teragak-agak seketika. Adakah sudah tiba masanya untuk mendedahkan kebenaran? Di bawah renungan tajam Jessica, Ahmad mengeluh panjang. Dia tahu bahawa kebolehan yang ditunjukkannya di lokasi penyelamatan kilang kimia itu tidak lagi boleh disembunyikan. Dari cara penggunaan topeng gas hinggalah penutupan injap gas, semuanya adalah kemahiran profesional yang tidak mungkin diketahui oleh orang awam. Jessica membawa Ahmad ke satu sudut yang agak sunyi. Di sekeliling mereka, anggota bomba dan penyelamat masih sibuk menguruskan keadaan, tetapi mereka perlukan ruang untuk bercakap. Riak wajah Jessica sama sekali berbeza dari sikap angkuh atau permusuhannya sebelum ini. Sebaliknya, ia dipenuhi keseriusan, rasa ingin tahu dan sedikit rasa hormat. "Ahmad, awak tak boleh lari lagi," kata Jessica dengan tegas. "Awak jelas bukan peladang biasa. Apa yang awak tunjukkan hari ini adalah sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang menerima latihan ketenteraan. Latihan pada tahap yang sangat tinggi." Ahmad memandang ke langit seketika. Matahari sedang terbenam dan cahaya senja kemerahan menyinari wajahnya. Dia kelihatan seperti seseorang yang telah memutuskan untuk melepaskan beban yang berat. Lalu, dia membuka mulut dengan perlahan. "Betul, saya bukan hanya seorang peladang." Suara Ahmad berbeza dari sebelumnya. Tidak lagi pelat, malah penuh keyakinan. "Lebih tepat lagi, saya memang seorang peladang, tetapi itu bukan segalanya." Jessica menahan nafas, menanti kata-kata seterusnya. Ahmad menyambung, "Saya bekas anggota Grup Gerak Khas atau GGK, Malaysia. Saya berkhidmat selama 10 tahun dan bersara dengan pangkat sarjan." Mata Jessica terbeliak. GGK, itu adalah pasukan khas terhebat di Malaysia. Reputasi dan kehebatan mereka terkenal walaupun di kalangan tentera Amerika. "GGK, gumam Jessica. "Kalau begitu, awak sebenarnya..." Dia tidak dapat menghabiskan ayatnya. Dia terkejut dengan hakikat bahawa orang yang selama ini dihina dan diejeknya sebenarnya adalah seorang askar yang jauh lebih hebat darinya. Ahmad tersenyum pahit. "Terkejut kan? Saya pun pada mulanya sangat marah bila Lieutenant menghina Malaysia, tapi saya tak nak bergaduh. Saya fikir kehidupan seperti itu sudah berakhir." Mendengar kata-kata Ahmad, Jessica dilanda perasaan bercampur baur, malu, terkejut dan rasa hormat yang aneh, semuanya dirasai serentak. "Tapi kenapa awak berhenti dari pasukan khas dan jadi peladang? Mesti ada sebab yang besar, kan?" Wajah Ahmad menjadi muram. Dia teragak-agak seketika sebelum membuka mulut. "Dalam operasi terakhir, saya cuba menyelamatkan rakan-rakan sepasukan, tetapi ia menyebabkan kemalangan jiwa orang awam. Walaupun bukan disengajakan, ia tetap kesilapan pertimbangan saya. Disebabkan kejadian itu, saya mengambil keputusan untuk bersara." Jessica dapat merasakan rasa bersalah yang mendalam dalam kata-kata Ahmad. Dia bukan sekadar berhenti dari tentera, tetapi dia mengundur diri dengan memikul tanggungjawab yang berat. "Jadi sebab itulah dia datang ke sini untuk hidup sebagai peladang biasa," fikir Jessica. "Tapi kenapa pertanian?" tanya Jessica. Ahmad tersenyum sedikit. "Ibu bapa saya peladang. Sejak kecil saya dah biasa bantu kerja-kerja kebun dan saya rasa tenang bila sentuh tanah. Selepas bersara, saya tak nak lagi kerja yang mencederakan orang. Saya nak buat kerja yang menumbuhkan kehidupan." Hati Jessica tersentuh mendengar kata-kata Ahmad. Dia sedar betapa tebalnya prasangkanya selama ini. Orang yang dianggapnya sebagai peladang biasa sebenarnya mempunyai kisah dan pengalaman yang jauh lebih mendalam darinya. Tetapi, kisah Ahmad tidak berakhir di situ. Dia mula mendedahkan rahsia yang lebih dalam. "Sebenarnya, kedatangan saya ke Amerika bukan secara kebetulan. Di Malaysia, saya sentiasa menjadi perhatian kerana insiden yang melibatkan saya itu. Saya mahu hidup dengan tenang di tempat baru." "Insiden apa?" tanya Jessica dengan berhati-hati.
Ahmad teragak-agak seketika sebelum menjawab, ada satu insiden pencerobohan pengintip asing di Malaysia. Pasukan saya ditugaskan untuk menghalang mereka. Misi kami berjaya, tetapi banyak perkara yang tidak dijangka berlaku dalam proses itu. Mata Jessica semakin terbelia. Operasi menghalang pengintip asing, itu pasti operasi ketenteraan yang sangat penting. Dan Ahmad, yang terlibat dalam operasi itu, bukan sekadar anggota pasukan khas biasa, tetapi mungkin seorang watak penting. Ahmad menyambung penjelasannya. Operasi itu berjaya, tetapi saya mengalami kecederaan parah. Saya ditembak di bahu dan kaki, dan juga mengalami lecur akibat letupan. Parut-parut yang Leftenan siasat itulah puncanya. Jessica terkejut. Ahmad tahu bahawa dia telah menyiasatnya. Awak tahu saya siasat awak? Ahmad mengangguk. Saya boleh tahu dari corak tingkah laku Leftenan. Naluri seorang askar, agaknya. Jessica tergamam, tetapi pada masa yang sama kagum. Memang layak sebagai bekas anggota pasukan khas, daya pemerhatiannya sangat tajam. Kalau begitu, kenapa awak diam saja selama ni? Walaupun saya layan awak macam tu? Ahmad tersenyum sedih. Saya dah cukup banyak bergaduh. Sekarang, saya cuma nak hidup dengan aman. Dan sejujurnya, saya rasa Leftenan juga ada sisi yang patut dihormati sebagai seorang askar. Walaupun penuh dengan prasangka. Kata-kata Ahmad membuatkan Jessica berasa malu. Orang yang diserangnya dengan prasangka rupa-rupanya memahami dan mengambil berat tentangnya. Maafkan saya. Sungguh, maafkan saya. Saya terlalu berprasangka. Ahmad menggelengkan kepalanya. Tak apa. Sebenarnya, pada mulanya saya marah. Tapi lama-kelamaan saya boleh faham. Leftenan pun bertindak mengikut kepercayaan Leftenan. Cuma, saya harap selepas ni kita boleh lebih saling memahami. Tiba-tiba, Sarjan Mike berlari ke arah mereka. Leftenan, keadaan darurat. Ada kecemasan di pangkalan. Kesan dari letupan kilang kimia. Gas beracun sedang menuju ke arah pangkalan. Arahan berpindah telah dikeluarkan. Jessica dan Ahmad saling berpandangan. Walaupun dalam keadaan krisis, kini wujud pemahaman dan kepercayaan yang berbeza di antara mereka. Ahmad bersuara terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu, beritahu saja. Jessica teragak-agak seketika, tetapi kemudian membuat keputusan. Dia kini tahu dengan pasti kemampuan Ahmad. Boleh awak tolong? Ada beratus-ratus askar di pangkalan. Ahmad mengangguk dengan tegas. Sudah tentu. Ini melibatkan nyawa orang ramai. Mereka berdua menaiki kenderaan bersama-sama dan menuju ke pangkalan. Mereka bukan lagi musuh. Sebaliknya, mereka telah menjadi rakan sepasukan yang bekerjasama untuk matlamat yang sama. Mampukah Ahmad dan Jessica mengatasi krisis ini bersama-sama? Dan bagaimanakah hubungan mereka akan berkembang? Di dalam kenderaan yang menuju ke pangkalan, Jessica dan Ahmad sedang membincangkan situasi kecemasan. Di tempat duduk belakang kenderaan tentera yang dipandu oleh Sarjan Mike, buat pertama kalinya mereka berdua berbual sebagai rakan sepasukan. Jessica sedang memantau keadaan pangkalan melalui radio, manakala Ahmad sedang mengira corak penyebaran gas kimia di dalam kepalanya. Berita dari radio amat serius. Gas beracun sedang bergerak pantas ke arah pangkalan ditiup angin dan kepekatan gas di kawasan luar pangkalan sudah mencapai tahap berbahaya. 800 orang askar dan kaki tangan awam di dalam pangkalan perlu dipindahkan. Jessica bertanya kepada Ahmad, pada pendapat awak, apa yang patut kita buat? Ahmad berfikir sejenak kemudian menjawab, pertama, kita perlu sekat laluan penyebaran gas dan kita juga boleh gunakan sistem pengudaraan pangkalan secara terbalik untuk menolak gas keluar. Tetapi ada masalah. Sistem pengudaraan pangkalan hanya boleh dikawal dari bilik kawalan pusat dan kawasan itu adalah yang pertama terdedah kepada gas. Seseorang perlu memakai peralatan perlindungan dan masuk sendiri, tetapi topeng gas biasa tidak akan cukup lama. Ahmad berkata dengan perlahan, saya akan masuk. Saya ada peralatan perlindungan khas. Jessica bertanya dengan terkejut, peralatan khas? Ahmad menjelaskan, peralatan yang saya gunakan semasa dalam pasukan khas, ia boleh bertahan 3 kali lebih lama daripada topeng gas biasa. Tetapi Jessica membantah, terlalu bahaya untuk awak masuk seorang diri. Lagipun, awak tak tahu selok-belok struktur dalaman pangkalan. Ahmad mengangguk.
Betul, sebab itu saya perlukan bantuan Lieutenant. Lieutenantlah yang paling tahu tentang struktur pangkalan. Jessica teragak-agak seketika, tetapi kemudian dia membuat keputusan. Baiklah, kita pergi bersama. Tapi ada syarat, awak kena ikut arahan saya. Ahmad tersenyum dan menjawab, sudah tentu. Dalam operasi, arahan komander lapangan adalah mutlak. Apabila mereka tiba di pangkalan, kebanyakan kaki tangan sudah pun dipindahkan ke zon selamat, tetapi bangunan ibu pejabat, tempat letaknya bilik kawalan pusat, masih diselubungi gas beracun. Kepekatannya terlalu tinggi sehingga orang biasa tidak boleh mendekatinya. Ahmad mengeluarkan peralatan perlindungan khas dari lorinya. Ia adalah set lengkap grade tentera dengan topeng gas berprestasi tinggi dan tangki bekalan oksigen. Jessica kagum melihat peralatan itu. Ini memang peralatan profesional. Kenapa awak simpan benda macam ni di kebun? Ahmad menjawab sambil memeriksa peralatannya sebagai persediaan untuk sebarang kemungkinan. Dalam pasukan khas, kami diajar untuk sentiasa bersedia menghadapi senario terburuk. Jessica sekali lagi kagum dengan ketelitian Ahmad. Mereka berdua menuju ke bangunan ibu pejabat. Jessica menerangkan struktur dalaman pangkalan kepada Ahmad dengan terperinci. Laluan terpendek ke bilik kawalan pusat, lokasi pintu kecemasan dan cara operasi sistem pengudaraan, semuanya diberitahu. Keadaan di dalam bangunan sangat berbahaya. Kepekatan gas beracun terlalu tinggi sehingga penglihatan sangat terhad. Tetapi Ahmad dengan tenang merintis jalan ke hadapan. Pengalamannya sebagai anggota pasukan khas benar-benar terselah. Jessica mengikut di belakang Ahmad sambil memberi panduan. Namun, tidak lama kemudian, masalah yang tidak dijangka timbul. Akibat kebocoran gas, sistem elektrik di dalam bangunan menjadi tidak stabil. Tiba-tiba, lampu terpadam dan mereka berdua terperangkap dalam kegelapan sepenuhnya. Ahmad segera menyalakan lampu suluh. Dia berkata kepada Jessica, "Tak apa, saya dah biasa dengan situasi macam ni. Saya boleh bergerak dalam gelap." Jessica terpaksa bergantung pada ketenangan Ahmad. Mereka berdua terus bergerak dengan berpandukan cahaya lampu suluh. Koridor itu berselirat seperti labirin, tetapi panduan tepat Jessica dan deria arah Ahmad yang luar biasa bergabung dengan sempurna. Mereka menunjukkan kerjasama yang sempurna, seolah-olah telah berlatih bersama sejak sekian lama. Apabila tiba di bilik kawalan pusat, masalah baru menanti. Panel kawalan sistem pengudaraan telah rosak sebahagiannya akibat hakisan gas. Sistem automatik tidak berfungsi dan mereka perlu mengendalikannya secara manual. Jessica berkata dengan cemas, "Alamak, sistem automatik tak berfungsi. Untuk kendalikannya secara manual, perlukan sekurang-kurangnya 2 orang pada masa yang sama." Tetapi Ahmad tetap tenang. "Ada cara. Saya akan uruskan suis utama dan Lieutenant uruskan sistem sokongan." Mereka mengendalikan suis-suis itu dengan masa yang sempurna. Jessica memberi kiraan detik dan Ahmad mengaktifkan suis mengikut urutan yang betul. Akhirnya, sistem pengudaraan mula berfungsi. Kipas-kipas gergasi mula berputar, menolak gas beracun keluar, tetapi ia belum berakhir. Sistem pengudaraan memerlukan kira-kira 10 minit lagi untuk beroperasi sepenuhnya. Sementara itu, mereka berdua terpaksa menunggu di bilik kawalan sambil memantau keadaan. Dengan bekalan oksigen yang terhad, masa sangat suntuk. Dalam 10 minit itu, Jessica dan Ahmad buat pertama kalinya berbual dari hati ke hati. Jessica memulakan perbualan. "Ahmad, saya betul-betul minta maaf. Saya terlalu berprasangka. Saya tak sangka awak seorang yang begitu hebat." Ahmad menggelengkan kepalanya. "Tak apa. Sebenarnya, pada mulanya, saya pun tak faham Lieutenant. Tapi selepas apa yang berlaku hari ini, saya nampak Lieutenant seorang askar yang sangat hebat. Sikap Lieutenant yang mengambil berat tentang rakan sepasukan dan pertimbangan dalam situasi krisis sangat mengagumkan." Jessica terharu dengan kata-kata Ahmad. Dia bukan sahaja berterima kasih kerana diiktiraf, tetapi pujian yang ikhlas itu benar-benar menyentuh hatinya. "Selepas ni, saya nak kita saling menghormati budaya masing-masing. Saya akan sokong usaha pertanian awak." Ahmad tersenyum ceria. "Saya juga hormat semangat keaskaran Lieutenant. Walaupun kita berjalan di laluan yang berbeza, niat kita untuk melindungi orang lain adalah sama." Mereka berdua saling berpandangan, merasakan bahawa mereka telah mencapai persefahaman yang sejati.
Akhirnya, sistem pengudaraan beroperasi sepenuhnya. Isyarat berbunyi menandakan kepekatan gas beracun telah menurun ke tahap selamat. Misi mereka berdua telah berjaya. Di luar pangkalan, semua kaki tangan yang telah dipindahkan menyambut mereka dengan tepukan gemuruh. Ketua Balai Bomba menghampiri mereka berdua. Hebat sekali. Terima kasih kepada anda berdua. Kita berjaya mengelakkan bencana besar. Sarjan Mike juga berkata dengan kagum, kerjasama Lieutenant dan Encik Ahmad sangat sempurna. Jessica memandang Ahmad dan berkata, ini hasil usaha kita berdua. Saya tak mungkin boleh lakukannya seorang diri. Ahmad juga mengangguk. Betul. Gabungan pengalaman dan pengetahuan kita yang berbeza telah membolehkan ini berlaku. Petang itu, selepas krisis selesai sepenuhnya, Jessica menghantar Ahmad pulang ke kebunnya. Di dalam kereta, Jessica berkata, Ahmad, selepas ni kami akan lindungi kebun awak. Kalau ada sesiapa yang merungut pasal bau, biar saya yang uruskan. Ahmad berterima kasih, tapi yang lebih penting, kita dah saling memahami. Saya rasa sekarang kita betul-betul boleh jadi kawan. Jessica juga tersenyum dan menjawab, kalau begitu, selamat berkenalan kawan. Konflik antara mereka berdua berakhir dengan damai. Pertembungan yang bermula dengan prasangka dan salah faham telah bertukar menjadi persefahaman dan kerjasama. Mampukah persahabatan mereka berkembang? Sebulan telah berlalu sejak itu. Perubahan luar biasa telah berlaku di kebun kecil di Pahang itu. Kebun sawi Ahmad telah menjadi 2 kali lebih luas dan di sebelahnya, sebuah rumah hijau baru telah dibina. Tetapi perubahan terbesar adalah sesuatu yang lain. Jumlah orang yang mengunjungi kebun itu semakin bertambah. Setiap hari Sabtu, sebuah pasar tani kecil diadakan di kebun itu. Ia sentiasa sesak dengan orang yang ingin membeli sayur-sayuran tempatan yang ditanam oleh Ahmad. Sawi, kangkung, daun kesum, ulam raja dan cili padi, semuanya habis dijual. Terutamanya, kimchi buatan Ahmad sangat popular sehingga perlu ditempah terlebih dahulu. Makcik Aminah telah menjadi rakan kongsi Ahmad yang paling setia. Dia mengajar Ahmad teknik pertanian moden dan Ahmad pula mengajar Makcik Aminah kaedah pertanian tradisional Melayu. Kerjasama mereka telah melahirkan satu kaedah pertanian baru yang turut dipaparkan dalam majalah pertanian tempatan. Pagi ini juga, Makcik Aminah datang awal ke kebun. Anak hari ni boleh tak ajar Makcik cara buat kimchi dengan lebih terperinci? Cucu Makcik minat sangat dengan makanan Korea. Ahmad tersenyum dan menjawab, sudah tentu, Makcik. Makciklah orang pertama yang saya jumpa belajar begitu cepat. Tetapi hari ini, ada seorang tetamu istimewa yang berbeza dari biasa. Jessica. Dia tidak lagi memakai pakaian seragam tentera. Sebaliknya, dia datang ke kebun dengan memakai seluar jeans dan kemeja T yang selesa. Di tangannya ada sebuah kotak hadiah kecil. Ahmad tersenyum mesra melihat Jessica. Jessica, dah sampai. Ada apa hari ini? Jessica menghulurkan kotak hadiah itu dan berkata, ini cenderahati persaraan saya. Saya nak kongsi dengan awak. Ahmad terkejut. Bersara? Bila awak buat keputusan ni? Jessica memandang sekeliling kebun dan menjelaskan. Sebulan yang lalu, selepas saya fikirkan semula apa yang kita lalui bersama, saya sedar banyak perkara. Tugas sebagai askar memang penting, tetapi berkomunikasi secara ikhlas dengan orang lain juga sama pentingnya. Jadi, selepas bersara, saya putuskan untuk cuba kerja lain. Ahmad bertanya dengan rasa ingin tahu. Awak rancang nak buat kerja apa? Senyuman ceria terukir di wajah Jessica. Saya nak jadi perunding pertanian, terutamanya dalam bidang pertanian pelbagai budaya. Saya nak kaji dan sebarkan kaedah pertanian tradisional dari pelbagai negara, macam kaedah yang awak tunjukkan. Makcik Aminah bertepuk tangan di sebelah. Bagus betul idea tu. Terima kasih banyak, Jessica, sebab anak muda macam kamu berminat dengan pertanian. Jessica memberi salam hormat kepada Makcik Aminah. Saya dengar Makcik banyak tolong Ahmad. Terima kasih banyak. Ahmad membuka kotak hadiah itu. Di dalamnya, ada sebuah arca kayu yang diukir dengan teliti. Ia menggambarkan seorang peladang Melayu dan seorang askar Amerika sedang berpegangan tangan. Jessica menjelaskan, saya buat sendiri sebagai tanda persahabatan kita. Ahmad terharu. Terima kasih banyak, ini akan saya simpan seumur hidup. Tapi sejak bila awak pandai mengukir? Jessica menjawab dengan malu, ini hobi saya sejak kecil. Tapi masa dalam tentera tak ada masa. Sekarang dah ada masa, saya mulakan semula.
Tepat pada masa itu, Sarjan Mike dan Private Tony muncul di kebun. Wajah mereka tidak lagi bermusuhan. Sebaliknya, mereka memandang sekeliling kebun dengan rasa ingin tahu dan hormat. Tony bersuara terlebih dahulu. "Encik Ahmad, kami minta maaf. Selama ini kami tak tahu apa-apa dan bersikap biadab." Sarjan Mike juga memberi salam hormat. "Selepas tahu Encik bekas anggota GGK, rasa hormat kami semakin tinggi. Selepas ni, kami akan lindungi kebun ini." Ahmad menolak dengan lembut. "Tak perlulah sampai lindungi. Cukuplah kalau sekali-sekala datang beli hasil tani di sini." Mike ketawa dan menjawab, "Itu sudah tentu. Sebenarnya saya dah cadangkan supaya kantin pangkalan gunakan kimchi Encik Ahmad. Boleh tak buat tempahan dalam kuantiti yang besar?" Ahmad terkejut. "Betul ke? Sudah tentu boleh. Berapa banyak yang diperlukan?" Tony mengira dengan jarinya. Jumlah kaki tangan pangkalan lebih kurang 800 orang. Jadi kalau boleh bekalkan 2 kali seminggu pun dah cukup. Ahmad berfikir sejenak. "Kalau macam tu, saya kena besarkan lagi kebun ni. Tapi rasanya boleh diusahakan." Jessica mencelah dari sebelah, "Biar saya tolong. Sebelum mula kerja sebagai perunding pertanian, elok juga saya timba pengalaman di sini." Ahmad berterima kasih dan menjawab, "Terima kasih banyak, Abar. Ilah Aida. Kalau kita bekerjasama, rasanya kita boleh wujudkan kebun yang lebih besar." Makcik Aminah memandang semua orang dan berkata, "Senang hati makcik tengok. Orang dari latar belakang yang berbeza boleh bersatu macam ni. Inilah semangat sejati kan?" Semua orang mengangguk. Apabila tiba waktu makan tengah hari, Ahmad menyediakan hidangan istimewa untuk semua orang. Nasi kerabu yang dibuat dengan sayur-sayuran dari kebunnya sendiri. Ulam-ulaman segar, sambal dan nasi biru yang baru dimasak, semuanya sempurna. Jessica makan suapan pertama dan terus terpukau. "Wah, sedapnya. Tak pernah saya rasa macam ni." Mike dan Tony juga makan dengan berselera sambil memuji. "Encik Ahmad, jadi peladang ni memang kerja yang sesuai untuk encik. Tak pernah kami makan sayur sesedap ni." Ahmad berasa bangga dan menjawab, "Kalau ditanam dengan penuh kasih sayang, sayur-sayuran pun akan membalasnya." Selepas makan, semua orang berjalan-jalan di sekitar kebun. Ahmad menerangkan kaedah pertaniannya dengan terperinci. Cara membuat baja kompos tradisional Melayu, penggunaan cecair peraman dan petua penanaman untuk setiap jenis sayur, semuanya dikongsi tanpa lokek. Jessica menunjukkan minat yang mendalam dan banyak bertanya, "Boleh tak kaedah ni digunakan di kawasan lain, walaupun iklim dan keadaan tanah berbeza?" Ahmad menjawab dengan mesra berdasarkan pengalamannya. Menjelang senja, orang ramai mula meninggalkan kebun satu persatu. Yang tinggal hanyalah Jessica. Dia dan Ahmad memandang matahari terbenam bersama-sama. Jessica berkata dengan perlahan, "Ahmad, terima kasih banyak. Kerana awak, hidup saya berubah sepenuhnya." Ahmad juga menjawab dengan terharu, "Saya pun berterima kasih. Kerana Jessica, saya dapat berkomunikasi dengan lebih ramai orang. Dan saya sedar bahawa kerja pertanian saya ni adalah kerja yang sangat bermakna." Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum ikhlas. Jessica berkata, "Buat kali terakhir, kita terus jadi kawan, ya? Dan bila saya dah berjaya jadi perunding pertanian, saya akan cadangkan awak sebagai rakan kongsi terbaik." Ahmad mengangguk. "Saya juga akan sokong impian Jessica. Pasti akan jadi perunding yang hebat." Begitulah kisah mereka berdua berakhir dengan persahabatan yang indah. Konflik yang bermula dari prasangka dan salah faham telah berkembang menjadi persefahaman, kerjasama dan persahabatan sejati. Ia adalah kisah hangat yang menunjukkan bahawa orang dari budaya dan latar belakang yang berbeza boleh menjadi kawan jika mereka membuka hati dan berkomunikasi. Sehingga kini, di kebun kecil di Pahang itu, Ahmad pasti sedang tekun menanam sayur-sayurannya. Dan Jessica pula, sebagai perunding pertanian, sedang mengkaji kaedah pertanian tradisional dari seluruh dunia sambil mengejar impiannya. Persahabatan mereka berdua akan terus terjalin. Terima kasih kerana mendengar kisah yang menarik ini. Sila tinggalkan komen, suka dan langgan saluran ini untuk tidak terlepas video-video baru setiap hari. Terima kasih.